Assalamualaikum. Okey. Depan kita ni ada madu asli, madu hotel, madu lebah hotel Gelar dah. Okey, hok ayuh kita cari sedia. Okey. Biasanya kita ni kita minum kita isi dalam botol ni. Hok lebih-lebih kita isi botol, okey. Adalah hok sikit-sikit tu kita ambil buah dalam ni penuh. Biasanya botol ni lebih kurang tak pastilah 5 hari ataupun seminggu. Untuk sebotol ni kita minum. Nak kata kita minum sungguh madu ni. Kita buat air semua, kebanyakannya kita guna madu sebab kita tak minum gula. Okey, jadi disebabkan stok hok lebih-lebih ni habis, kita tak isi dalam ni, jadi kita ambil stok hok kita jual. Stok kita jual, ni stok hok ni botol ni 1 kilo. 1 kilogram. Okey. Jadi untuk harga lah ni kita ada promosi 100 ya. Standard kita jual 120. Tapi lah ni kita buat 100 ya sahaja. Okey. Jadi sekarang ni kita nak tengoklah hari ni kita start buka stok hok ni. Hok kita jual ni tapi kita nak buat minum. Jadi kita buka untuk kita minum, kita nak tengok bertahan berapa hari. Dah kita tengok bertahan berapa hari. Dia kodok seminggu ataupun lebih ataupun sebulan, wallah alam, kita tengok dah. Kita minum air. Ni sekarang ni kita nak buat air bunga talia ni, buah madu dan juga buah lemon. Itulah air kita sehari biasa kita minum. Biasa kita minum tengah hari ataupun malam. Pagi biasa kita buat koko. Koko ni kita buh koko, kita kacau dengan air, kemudian kita guna susu almond. Sekarang ni susu almond kita habis, jadi tak boleh nak buat. Jadi kita minum air ni je lah. Sama ada kita minum, kadang-kadang kita minum madu, kita campur dengan air. Lepas tu kita buh bunga talia, kemudian kita buh lemon. Kadang-kadang kita malah buat gitu, malah lemon habis kerana kita guna ni cuka buah tin, ataupun kita guna juga cuka kurma. Itulah air biasa kita minum. Ataupun kita buat air teh teh hijau. Teh hijau kita buh madu dan juga buh lemon. Itulah air biasa kita minum. Dah kita tengok bertahan berapa hari. Lepas ni kita akan update semula.